1 kilogram emas di tangan saya ini pernah berharga RM35,000 pada tahun 2000. Hari ini tuan-puan, 1 kilogram gold bar yang sama nilai dia telah meningkat lebih daripada RM400,000. Tahun depan harga dia mungkin dah melebihi RM500,000. Confirm sangat. Kalau tuan-puan tengok graf kenaikan harga emas 20 tahun kebelakangan ini, tuan-puan akan perasan harga emas tak pernah turun. Dalam jangka masa pendek, memang harga emas ada naik dan juga turun. Tapi dalam jangka masa panjang, harga emas akan sentiasa naik. Bila kita fikir balik, harga nasi lemak pun naik, roti gardenia pun naik, kari pap pun naik. Takkanlah emas yang bernilai tinggi ni tak akan naik. Betul tak? Sebab itulah tuan-puan, duit pencen dalam ASB, KWSP, tabung haji, duit yang memang kita confirm tak nak pakai dalam jangka masa 2 tahun dan ke atas, kita tukarkan kepada aset yang lebih baik untuk maksimumkan keuntungan. Kadang-kadang kita tersalah pilih platform. Platform yang betul sebenarnya bila mana kita nak maksimumkan keuntungan adalah dengan tukarkan duit-duit tersebut ke dalam simpanan emas. Andai kata tuan-puan ada duit lebihan yang nak digunakan dalam tempoh masa 2 tahun dan ke bawah, barulah tuan-puan simpan di ASB, tabung haji. Dan selebihnya ada lebihan, maka tuan-puan tukarkan saja ke dalam bentuk aset-aset emas fizikal macam di tangan saya ini. Bagi tuan-puan yang nak mulakan tabungan emas yang pertama di Public Gold, nak saya bantu alihkan simpanan kepada aset-aset emas fizikal, maka tuan-puan boleh terus klik link di bio ataupun terus rujuk pin di video TikTok saya cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas bersama dengan Public Gold.